Baru-baru ini, pelakon Irfan Zaini tampil mendedahkan satu insiden yang mengejutkan, membabitkan seorang peminat wanitanya. Irfan Zaini atau nama sebenarnya Muhammad Irfan Muhammad Zaini, 30, yang memegang watak Malik, mencuri tumpuan dan menjadi kegilaan ramai, khususnya peminat wanita. Namun, populariti itu mengundang insiden yang tidak dijangka apabila Irfan mendedahkan seorang peminat wanita cedera, dipukul hanya kerana mengambil gambar bersamanya. Malah, penyerang terbabit turut memberi amaran kepada mangsa agar tidak mendekati Irfan kerana mendakwa pelakon itu miliknya. Irfan berkongsi perkara itu menerusi Instastory miliknya pada petang Rabu 18 Jun 2025. Berkongsi reaksi ketika itu, Irfan mengaku hilang kata-kata apabila menerima foto kiriman peminat yang memaparkan dirinya dalam keadaan berdarah. Kejadian berkenaan berlaku pada 27 April lalu ketika mangsa berada di dalam tandas selepas menyaksikan filem Blood Brothers Baranaga di sebuah pusat beli belah di Kuching, Sarawak. Walau bagaimanapun, tiada apa yang boleh dilakukan selain meninggalkan pesan agar peminat itu menjaga keselamatan diri dan membuat laporan polis. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga para peminat lebih bijak dan mengawal emosi dan batas ketika berinteraksi dengan artis kesayangan mereka.